Guys, kalau korang nak buat wifi dekat rumah kan, yang pakai SIM card ni, kena dapatkan SIM card data sebesar mungkin. Jangan cari 100GB, 200GB, cari 1000GB. Nak yang 1000GB boleh roger-roger, cek dekat ruangan description WhatsApp saya sekarang. Saya bagi detail. Hari ni cerita pasal plan internet yang datang daripada U Mobile. Data dia, wow, daripada segi iklan kalau sekali pandang nampak wow gila babeng. Memang gila punya, tapi kena tengok betul-betul jugalah. Takut salah tengok. So ini dia plan prepaid, U Prepaid 50. Seperti yang korang tengok dekat gambar, dia tulis 1000 Mbps, bukan 1000GB. Ni kadang-kadang tarikan yang jahat. Dia bukanlah orang kata dah betul lah tu, dia tulis 1000 Mbps. Maksud dia kelajuan. RM50 prepaid. Adakah plan ni menjadi satu plan yang bagus untuk digunakan? Kita tengok-tengok dan kita go through the detail. Apa yang korang nampak sekarang, okay, dia nyatakan unlimited data. Dan seperti biasa, walaupun nampak macam menyampah sikit dengan 200GB FUP, tapi dah cukup bagus lah. Dinyatakan dalam iklan official. Yang ini official dalam website guys, official 200GB FUP. Dan untuk call korang boleh guna sampai bengkak lah, unlimited call ke semua rangkaian. Dan yang bagusnya ada hotspot. 200GB ni korang boleh hotspot, boleh masuk ke dalam modem. Dan make sure je modem tu ada support SIM card U Mobile, dah boleh pakai dah. So dia umpama unlimited hotspot lah, tapi dalam jumlah 200GB daripada penggunaan biasa ataupun penggunaan hotspot atau modem. Lepas tu buat poin-poin nak tambah ultra fast everyday. So maksudnya kalau dah tulis 1000 Mbps ni, dia ada 5G lah. Tapi dia tak ada nyatakan apa-apa pecahan dekat situ. Saya boleh anggap plan ni sebagai satu plan internet yang 4G boleh, 5G boleh, dengan jumlah 200GB yang dia bagi. Ultra fast, logik atau tak logik, ultra fast data everyday ni memberi maksud korang boleh capai kelajuan yang tinggi sebab tiada kesekatan kelajuan, tapi bukan memberi maksud dia memang confirm laju, memang confirm 1000 Mbps. Seperti video-video yang lepas, saya dah bagi tahu banyak kali, setiap produk plan internet yang berkait dengan wireless internet ataupun SIM card ni, internet dia adalah kosong hingga bla bla bla, depends on coverage. Dia tak akan fix 100 Mbps, dia tak akan fix 1000 Mbps, depends on coverage. Kalau ada 5G, ya, dia boleh capai 1000 Mbps, boleh capai, bukan confirm 1000 Mbps panjang masa. Semua ni disebabkan faktor geografi, cuaca, lepas tu kedudukan korang tinggal tu jauh sangat daripada bercawang, ataupun dekat tempat korang tinggal tu penuh dengan pengguna yang menggunakan telco tersebut. Benda-benda tu semua akan mempengaruhi kelajuan internet yang korang guna, tak kira lah apa telco. Macam yang korang tengok dekat gambar ni, ini sekadar korang punya rujukan lah, term and condition ataupun FAQ tentang kelajuan internet untuk U Prepaid. Untuk plan lain seperti 40, 35 dan 25 pun korang tengok, fahamkan. Sebab kadang-kadang benda macam ni daripada dulu memang tersembunyi. Ayat unlimited tapi dalam tak unlimited, macam mana apa semua ni. Ini korang tolong screenshot lah untuk rujukan korang. Sebab nak cari dekat website pun kadang-kadang malas juga. Jadi untuk nilai U Prepaid 50 dengan data sebesar 200GB FUP, berbaloi atau tak, memang of course lah pada tahun 2025 sekarang ni jangan cari pasal. RM50 200GB 2 tahun lepas murah, tapi sekarang dia mahal. Sangat-sangat mahal, tak berbaloi. Cukup ke bang nak guna sebulan 200GB tu? Saya pakai cukup, dulu saya pakai 100GB cukup, sekarang 200GB. Jangan cakap macam tu, sebab kita sebagai pengguna, kita kejar yang termurah. Kalau ada harga yang lebih kurang tapi data yang lebih besar, of course lah, ambillah data lagi besar. Sekurang-kurangnya kita mengurangkan risiko penggunaan internet dan jumpa masalah data habis sebelum cukup bulan. Belum cukup sebulan pakai, data dah habis. Lepas tu duit habis, nak beli top up, nak beli add-on memanjang. Tolong, bukan low baller, tapi korang kena kenal yang mana berbaloi. Of course, kita bayar, kita nak puas hati. So cari yang paling perfect. Perfect tak ada, tapi paling perfect untuk kegunaan korang. Dan mungkin plan internet ni korang rasa macam, alah bodoh je lah bang, mahal lah 200GB ni, baik aku pakai SIM card ni, baik aku pakai SIM card ni. Bukan, jangan fikir macam tu juga. Sebab setiap plan internet dia ada kelebihan masing-masing untuk setiap pengguna. Sebagai contoh, ini U Mobile kan, U Mobile tempat korang memang ada U Mobile aja. So nak cakap macam mana, line U Mobile saja paling okey, paling stable dekat situ. Takkanlah korang nak pakai Maxis, takkanlah korang nak pakai Celcom, ETC.
Of course lah, kalau dah U Mobile memberikan coverage yang paling bagus dekat tempat korang tinggal, pakailah U Mobile, janganlah pakai benda lain. Itu cara pilihan yang bagus macam tu. Yang nampaklah ada ilmu sikit, nampaklah pandai, nampaklah bijaknya. Okey, ada apa-apa pendapat tentang plan ni yang bagi saya, kalau secara overall, jangan nilai pada coverage dia adalah satu plan internet yang tak patutlah korang ambil. Tak ada apa yang menarik, tak ada apa yang gempak sangat, kecuali korang memang itu je lah line yang ada kat tempat korang. Siapa yang dah guna U Prepaid 50 daripada U Mobile ni, kongsikan pendapat dan pengalaman korang dekat ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.